Dia bekas banduan penjara wanita Kajang. Allah uji beliau, kahwin 10 tahun tak ada anak. Allah datangkan ujian yang kedua, ketiga, kanser. 3 tempat yang saya suruh kita sama-sama usaha untuk pergi ziarah, nak memaknai balik kehidupan. Pertama adalah penjara. Bila kita pergi ke penjara, ibu-ibu, kita akan menghargai nikmat kebebasan. Salah seorang pelajar saya, dan dia juga guru saya, dia bekas banduan penjara wanita Kajang. Allah uji beliau, kahwin 10 tahun tak ada anak. Semasa ujian menghantar beliau ke penjara, Allah datangkan ujian yang kedua, ketiga, kanser. Tapi Allah memberi wabashirus sabirin, 10 tahun dia berkahwin, Allah tidak mengurniakan zuriat. Lepas sahaja dia dapat penjara itu sebagai nikmat, maka apa berlaku? Allah bagi dia 2 orang anak kembar perempuan. Subhanallah. Macam mana Ustaz Adinin punya ayah, dia tulis nikmat-nikmat itu, maka belajarlah. Ya, so, tempat pertama adalah penjara supaya kita akan rasa nikmat kebebasan. Yang kedua, hospital. Bila kita pergi hospital, ibu-ibu sahabat-sahabat, kita akan melatih diri kita melihat, ya Allah, bila kita ada duit tapi tak ada kesihatan, makanan penuh meja, but you can only see that. You cannot eat. Kenapa? Saya kencing manis, sekejap lagi saya kena cucuk insulin. Saya darah tinggi, saya tak boleh. You know what? You don't get that opportunity again to have that kind of food. And then you boleh makan mindfully. Tak boleh. Yang ketiga, kubur. Penjara, hospital, kubur. Dekat hospital, kalau tak silap saya, tapi kalau saya salah, Ustaz Adin mohon betulkan anak. Ada satu hadis Nabi SAW. Nabi kata, siapa yang pergi ziarah orang yang sakit pagi dan petang, 70,000 malaikat ikut dia dan mendoakan kebaikan. So, is there anyone here yang bekerja di hospital sebagai doktor, sebagai nurse? Subhanallah. Bila kita ada ilmu dan kita cuba beramal, kita sedang memberikan kebaikan pada diri kita sendiri. Allah kata bila kita buat benda baik ni untuk diri kita. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. So when kita diberi pilihan dan Allah memilih untuk buat benda baik, pertama sekali yang perlu kita hadapkan rasa tinggi dan syukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah sebab Allah pilih saya. Saya ada satu doa yang saya nak kongsi dengan ibu-ibu sahabat-sahabat. Boleh tulis Rumi, tak ada masalah. Ini doa yang saya dapat daripada ustazah saya juga di Madinah. Jadi ustazah saya ajar satu doa. Allahumma stakhdimna wa la tastabdilna. Saya ulang. Allahumma stakhdimna wa la tastabdilna. Ya Allah, khidmat kami. Masa kami ke, pengaruh kami ke, duit ringgit kami ke, kelapangan ilmu, apa sahaja, kita minta Allah pilih kita untuk khidmat apa sahaja untuk dia. Wala tastabdilna, mat badal. Maksudnya jangan ditukar dengan orang lain. Sebab Allah boleh tukar sahaja penyampai di sini. Allah boleh tak pilih saya, tak pilih Ustaz Adnin, tak pilih Dr. Fi, tak pilih Dr. Anji, tak pilih semua yang ada di sini. Tadi ada seorang ibu ni datang daripada Johor. Ustazah, saya ambil cuti. Ustazah, saya first time, saya tak kenal sesiapa. Saya tak tahu sesiapa. Saya pun tak tahu Ustazah. Memanglah aku bukan sesiapa. Memang tak kenal lah kan. Itu je cerita dia. Lepas tu saya kata, tapi Alhamdulillah Ustazah, hari ni Allah bantu saya. Allah panggil saya Ustazah. Saya ambil cuti Ustazah pagi-pagi ni. Saya daripada Segamat Johor. You know what? Allah bila dia nak pilih ibu-ibu, dia tak pernah salah dalam pilihan itu. Dan kita berdoa, tempat ketiga kubur itu benar-benar menjadi tempat rehat untuk saya dan kita. Sebab apa Ustazah cakap macam tu? Sebab bila kita pergi hospital, kita akan mula menghargai nikmat sihat. Macam Ustaz Adin ni sebut pasal ayahnya, sakit jantung tapi dia gelak. Sebab apa dia boleh gelak? Sebab dia sudah berdamai. Dia telah dijatuhkan sejatuh-jatuhnya dan kemudian dikembalikan jatuh tu seperti bola tadi, maka dia melantun balik pada dia, maka dia, ya Rab, thank you so much. Terima kasih ya Allah.